Alright gang, Assalamualaikum. Hari ni 13 hari bulan 11 2025 pada pukul 11.25 pagi. Alright. Aku nampak ada satu setup. Walaupun setup ni masih lagi downtrend, okay, tapi aku nak try buy. Okay, yang ni agak risky sikit, sebabnya kita lawan arah, kita lawan trend. Okay, dekat mana aku nak entry? Aku akan buy long dekat kawasan ni. Okay, so ini adalah tempat yang aku target. Entry dekat 4104, SL dekat 4088, TP dekat 4120. Okay, 16 tick SL, 16 tick TP. Alright, so kita tunggu apa hasil daripada trade ni. A few moments later. Alright gang, tak lama kan setting ni. Ada dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 5, 40 minit saja bang. Alright, so dalam masa 40 minit kita dah hit TP 16 tick. So 16 darab 25 bersamaan dengan RM400. Alright, 40 minit RM400. Ciao.